hormat dan sukacitanya, majlis menjemput masuk hadirin sekalian, majlis mengumumkan parakan masuk pengantin perempuan yang diiringi oleh ibunda yang dikasihi masuk ke dalam. Majlis mohon para tetamu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.
Majlis mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita merapatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan nikmat rahmat serta izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini kita dapat berhimpun bersama bagi sama-sama kita meraih dan memeriahkan majlis perkahwinan di antara saudara Hirman Jelani bin Izara dengan tunangannya Nazatul Nasuha binti Aini. Dan untuk itu marilah sama-sama terlebih dahulu kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga perjalanan majlis kita pada hari itu berjalan dengan lancar dan sempurna serta dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Terlebih dahulu saya Ustaz Haji Omar bin Ahmad, penolong pendapatan nikah bahagian Sibu, memohon izinlah kepada tuan yang punya majlis, sama ada bagi keluarga pihak pengantin perempuan, keluarga pihak pengantin lelaki, bagi saya menguruskan atur cara yang pertama pada pagi itu, iaitu atur cara majlis ijab dan kabul. Jadi sekiranya ada perkataan juga perbuatan saya yang kurang disenangi, maka terlebih dahulu saya mohon ampun dan maaf. Saya juga mohon ampun dan maaf kerana nyawa tu seopa nak nyaman. Baru nak kebah daripada demam. Tapi oleh kerana ada hajat cik, hadir sajalah. Hadir untuk sama-sama meraihkan perjalanan majlis akad nikah pasangan kita pada pagi itu. Sebenarnya penduduk pendaftar dia tak ada apa kaitan dengan sahnya nikah. Dia itu driver sajalah untuk mengatur perjalanan majlis. Yang penting pengantin, wali, saksi, ijab dan kabul. Itu syarat sah nikah. Adapun penduduk pendaftar ni dia hanyalah bagi pihak jabatan bagi mengawasi perjalanan majlis supaya perjalanan majlis ini bertepatan dengan syarak dan mematuhi peraturan nikah bagi kita di negeri Sarawak tu. Jadi kalau ada perkataan juga akan jadi saksi akad nikah pasangan kita pada pagi itu. Saksi yang pertama Encik Abdul Manap bin Paso, saksi yang kedua Encik Abdul bagi pengantin perempuan ialah RM 120 tunai. Betul lah Hirman ya? Bukan salah sebut dah. Bukan 1,200 dah. Kena ingat sebut pada mohon izin lah daripada wali dan juga pengantin perempuan untuk setuju diijab kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nazatul Nasuha binti Aini bahawa bapa Aini bin Kamarul hendak menikahkan Nazatul Nasuha binti Aini dengan Hirman Jelani bin Izara dengan mas kawinnya 120 tunai. Adakah Nazatul Nasuha binti Aini setuju dan mengizinkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nazatul Nasuha binti Aini dengan ini setuju dan memberi keizinan kepada Aini bin Kamarul untuk menikahkan saya dengan Hirman Jelani bin Izara dengan mas kawinnya yang tersebut. Masing-masing telah melafazkan keizinan dan persetujuan atas majlis yang akan kita adakan sebentar nanti. Jadi sebarang bantahan tidak akan dilayan, sama ada melalui WhatsApp ke, Instagram ke ataupun Facebook ke tuan-tuan.
Semata untuk kita nak menghalalkan hubungan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Tetapi perkahwinan mempunyai matlamat dan tujuan yang sangat murni. Yang pertamanya, untuk kita membina satu keluarga yang bertanggungjawab, khususnya kepada agama. Kedua, perkahwinan untuk kita nak menghalalkan hubungan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Tetapi perkahwinan mempunyai matlamat dan tujuan yang sangat murni. Yang pertamanya, untuk kita membina satu keluarga yang bertanggungjawab, khususnya kepada agama. Kedua, adalah khutbah berkenaan. Itu juga tentu yang hadir, sama-samalah kita mengambil manfaat daripada khutbah ini. Kerana selagi mana kita ada keluarga, selagi itulah ya, kita bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dalam keluarga kita masing-masing. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tertudalah yang jahat yang membawa kepada berbagai kerosakan, khususnya keturunan. Dan yang ketiganya perkahwinan. Antara tanggungjawab suami dalam Islam ini yang perlu dipahami, dapat diringkaskan ya melalui khutbah ini seperti berikut. Yang pertamanya, jalinkan hubungan yang baik dengan keluarga isteri dengan cara yang saksama, dengan bahasa yang mudah. Jadilah menantu yang baik, menantu yang disukai bagi keluarga mentua baru masing-masing. Kerana kebekatan rumah tangga ini sangat bergantung kepada penghayatan dengan agama. Ketiga, suami hendaklah sentiasa beri peluang kepada isterinya untuk mendapatkan pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengurusan rumah tangga, kerana ilmu rumah dan juga peraturan undang-undang. Sekarang ini banyak kita dengar ya, berlaku keganasan dalam rumah tangga yang banyak melibatkan suami terhadap isteri. Jarang-jarang membantu suami dalam mendidik anak-anak dan menguruskan rumah tangga. Ini bonuslah bagi suami, kerana suami banyak masa di luar mencari nafkah. Dan yang kelimanya, isteri tidak boleh menyakiti hati suami dengan tingkah laku, juga dengan perkataan yang bercanggah dengan syarak dan nilai-nilai Islam. Innallaha la yuhibbuz zawaqin wa la zawaqat, yang bermaksud berkahwinlah kamu dengan aman damai, janganlah kamu bercerai. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka lelaki atau wanita yang berkahwin semata-mata untuk mencari keseronokan. Cuma Herman Jelani bin Izara, kahwin cerai ini memanglah tak dibenarkan ya. Cuma kalau sik cukup. Jadi sebelum kita serahkan majlis ini kepada wali untuk upacara akad nikah, marilah sama-sama terlebih dahulu kita mohon keberkatan dan rahmat dengan sama-sama kita beristighfar, sama-sama kita bersyahadah, sama-sama kita berselawat ya. Sama dengan saya lah ya. Astaghfirullahalazim allazi la masalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, terima kasih. Jadi sebelum itu saya jemput minum dulu lah. Sebab apa, air banyak ke depan tu. Maklumlah cuaca panas tuan-tuan ya. Minta maaf ya, minum. Tu bukan majlis orang mati tu nak. Sebab dah makan nasi minyak lambat lagi tuan-tuan ya. Pukul 10 orang makan nasi minyak nak. Jadi kita minum dulu. Tadi tak pakai mic kan? Tu pakai mic. Testing. Saya terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Oh, romantik punya suara. Nang hebat. Okey. Jadi, cik, itu kerja kita tu. Apa nak baca saja. Sebut nama pengantin lelaki. Contoh kita ajar dulu ya. Yang penting bacalah ayat tu.
Encik Herman Jalani bin Izara, cuba baca. Saya nikahkan engkau dengan anak saya, namanya ya, dengan mas. Wah, kan mudah tu. Ibu nak wakil-wakil lagi dah. Bawa anak tu, nampak. Dia kata bapak aku nikah aku. Bakal nantu kita pun, ini jangan main bapak aku yang serah tu. Tak boleh main lepas tu. Boleh lah. InsyaAllah. Sudah hal. Mupuk-mupuk je. Dia salah baca tak apa. Yang penting betul tujuannya. Kalau you serah dengan aku, salah lah. Serahnya betul lah tu. Itu maksud dia. Okey, tuan-tuan ya. Jadi sebelum itu, nak nasihatkan kepada bakal pengantin sebelum diijab kabulkan. Pasang niat dalam hati masing-masing, saja aku nikah, saja aku kahwin tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah. Bukan niat tu syarat sah nikah tapi tujuannya untuk membezakan antara adat dan ibadat. Tak ada niat pun sah nikah. Itu kena setengah orang dipertikaikan tentang niat nak nikah tu. Kerana berdasarkan dalil umum, innamal a'malu binniyati, biasanya tiap-tiap amal itu berserta dengan niat, tuan-tuan ya. Kenapa perlu niat? Yang pertama, nak membezakan antara adat dan ibadat. Banyak contoh kita boleh buat macam mandi lah, tuan-tuan ya. Kalau mandi tak ada niat, mandi biasalah. Kalau mandi dengan niat, kadang-kadang jadi wajib, kadang-kadang jadi sunat. Maksudnya duduk di masjid, kalau tak ada niat jadi duduk biasa. Kalau dengan niat jadi iktikaf. Maknanya macam itulah, tuan-tuan. Kemudian niat itu penting kerana ganjaran yang Allah beri juga berdasarkan apa yang diniatkan. Kita mula saksi, ini benar-benar tak ada cubaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin wa tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Herman Jalani, saya menikah. Herman Jalani bin Izara, saya menikahkan engkau dengan anak saya, Najatul Nasuha binti Aini, dengan mas kawinnya RM120 tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut. Bagaimana saksi? Alhamdulillah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Alhamdulillah, para hadirin yang sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan urusan akad nikah pasangan pengantin baru kita pada pagi itu. Dah jadi pengantin kita Imano. Sampai satu saat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana kamu dah jadi suami, kamu kena baca lafaz ta'liq mana? Tu. Lafaz ta'liq. Bismillahirrahmanirrahim adalah saya, nama kita, isteri saya, baca sampai habis. Silakan. Nasuha dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya, Herman Jalani bin Izara, dengan ini bertaklid. Apabila saya tinggalkan isteri saya, Nazatul Nasuha binti Aini, selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksaan, dan saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya tidak bercampur dengan isteri saya itu selama 4 bulan hijrah berturut-turut, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bandanya, kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan apabila sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya RM1 Malaysia, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan cara talak huluk. Okey, terima kasih. Jadi tuan-tuan, untuk makluman suami isteri lah
lapat ta'liq ni selalu saya fahamkan sebagai ikrar dah, atau sebagai janji suami terhadap isteri dia. Dan isteri ini boleh berpegang dengan janji tersebut. Apa tujuan lapat ta'liq? Lapat ta'liq untuk menjaga hak isteri. Sekiranya berlaku satu perkara yang tidak diingini dalam rumah tangga seorang isteri, maka dengan lapat ta'liq, isteri boleh gunakan sebagai jalan keluar. Apa jalan keluar yang dibenarkan dalam ta'liq ini? Iaitu isteri boleh memohon cerai di tangan suaminya dengan cara tebus talak. Talak khuluk maknanya tebus. Harga tebus yang ditetapkan oleh Mahkamah Syariah hanyalah RM1 Malaysia, tuan-tuan. Jadi bila isteri itu boleh memohon cerai secara tebus ini, iaitu apabila suami dia ingkar dengan janji yang dibaca tadilah. Ada 3 janji yang besar. Yang pertamanya pengabaian nafkah zahir dan batin selama 4 bulan hijrah berturut-turut. Jadi kalau ada masalah undinglah, tuan-tuan. Yang ketiganya, apabila suami dia suka melakukan sebarang mudarat. Mana mudarat? Suka menyusahkan bini, sama ada pada tubuh badannya, kehormatannya atau harta benda isteri. Dengan bahasa kasarnya, ujung-ujung selalu menderai isteri dah. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Adalah saya Aini bin Kemarul, wali kepada pengantin perempuan Najatul Nasuha binti Aini, dari saat ini menyerahkan tanggungjawab nafkah, pemeliharaan, keselamatan, kasih sayang dan tanggungjawab agama Islam kepada kamu Herman Jelani bin Izara sebagai suami yang sah. Semoga diberkati sallallahu alaihi wasallam ke atas kamu dan orang yang di bawah tanggungan kamu serta zuriat keturunan kamu. Alhamdulillah. Jawab mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya Herman Jelani bin Izara, suami yang sah kepada Nazatul Nasuha binti Aini, bersyukur kepada Allah SWT di atas anugerah nikmat iman, Islam, kesihatan dan isteri. Oleh itu, mulai saat ini saya menerima tanggungjawab sebagai suami kepada isteri saya, Nazatul Nasuha binti Aini, dan akan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut kepada isteri saya seperti yang diamanahkan. Jadi para hadirin yang dihormati sekalian, dengan bacaan tadi maka berakhirlah majlis akad nikah pasangan kita pada pagi itu. Tahniah kepada pengantin baru, dan akhirnya saya mohon ampun dan maaf kalau ada salah dan silap, tersinggung perasaan, terkasar bahasa. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Mentua. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Haji Omar bin Ahmad kerana menyempurnakan upacara akad nikah sebentar tadi. Aku tinggal dengan you kalau nanti hantar kerja saya. Bila-bila lah hari Senin depan. Ya. I see you at the store. Okey, cik, tahniah dapat menantu. Terima kasih. Yo. Mat. Terima kasih. Oh, pengantin. Indah pengantin perempuan. Dijemput sang suami melangkah kemari menyerah mas kahwin tanda ikatan. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput pengantin lelaki untuk bergerak ke pelaminan bagi menyerahkan mas kahwin dan menyarungkan cincin. Tanda ikatan sudah termateri.
salib namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surganya. Beruntungnya aku dipertemukan dirimu, cinta sejati yang ku minta selama ini. Engkau ditakdirkan untukku, di surganya kita akan bertemu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surganya. Berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surganya. Majlis menjemput ibu dan bapa kepada kedua Allah, ku mencintaimu, untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya, di setiap malamku, di setiap doa-doaku, ku salib namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kita turut menjemput ayahanda kepada pengantin perempuan untuk kepemimpinan. Cintaimu, untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya, aku dipertemukan dirimu, cinta sejati yang ku minta selama ini. Mohon ayahanda pengantin perempuan untuk kekal berada di atas pentas dan kita jemput keluarga besar pengantin perempuan untuk bersama-sama ke pelamin bagi mengambil gambar bersama pasangan mempelai. Yang kecil-kecil boleh bergerak ke depan sikit, yang kecil-kecil boleh bergerak ke hadapan sikit, duduk. Bergerak ruang. Yang kecil-kecil mun di belakang lak si nampak. Yang kecil-kecil. Wa imit tu mungkuk jawai, marak sebab apa melo. Yuk sidu gaya. Nak butah ni mi sebab nah. Japai. Yuk. Karam kapel lo dona. Karam saloy lo dona. Keh cun. Okey. Keh hagi. Melolai kinan Jimmy tagi melolai keh hagi. Mana apa regau dah kena mulit tu buta, apa me cukup regau dah tunggu jawai. Okey, sebab jawai Juli, okey standby, kamera utama. Beyond the stars, I'll do anything you ask me to. Say you want the moon, Freestyle tunjuk pengantin. Okey, 1, 2, 3. Sikit lagi last. Okey. Okey, terima kasih keluarga belah. Okey, kamera utama.